Satu soalan 37 saat sahaja? Ya, lebih kurang macam tu. Calon PTDM 9 akan jawab 564 soalan dalam masa hanya 3 jam 30 minit. Kalau kita kira secara kasar, 3 jam 30 minit bersamaan dengan 210 minit. 210 minit sama dengan 12,600 saat. 12,600 saat bahagi 564 soalan, lebih kurang 22 saat je untuk jawab satu soalan. Bukan 37 saat. Lebih singkat daripada yang ramai calon sangka. Sebab tu Cik Su nak ingatkan calon PTDM 9, penilaian psikologi ni bukan tempat untuk baca soalan sambil termenung lama-lama. Bukan juga tempat untuk jawab ikut mood masa tu. Sebab bila soalan banyak dan masa terhad, calon mudah buat 3 kesilapan besar. Yang pertama, jawab terlalu laju tanpa faham maksud soalan. Yang kedua, jawab ikut emosi sebab mula penat. Yang ketiga, jawapan jadi bercanggah sebab hilang fokus. Dalam penilaian psikologi PTDM 9, yang dinilai bukan sekadar pilih jawapan, tapi nak tengok karakter calon dari sudut integriti, kepimpinan, kematangan emosi, ketahanan tekanan, cara buat keputusan, profesionalisme kerjasama, komunikasi dan diplomasi. Sebab tu calon kena faham pola soalan. Kadang-kadang soalan nampak simple. Contohnya, saya mudah hilang fokus apabila menerima banyak tugasan dalam satu masa. Nampak macam soalan biasa, tapi sebenarnya ia boleh menilai daya tahan tekanan, fokus dan kestabilan emosi. Lagi satu contoh, saya akan mempertahankan pandangan saya walaupun majoriti tidak bersetuju. Ini pula boleh menilai keyakinan, kepimpinan dan keterbukaan menerima pandangan orang lain. Jadi kalau calon tak biasa dengan bentuk soalan psikologi, memang mudah panik. Baca soalan lambat, jawab pula tak yakin. Akhirnya masa habis, fokus hilang. Jawapan mula bercanggah. Tips Cik Su untuk calon PTDM 9, yang pertama, biasakan diri dengan soalan psikologi sebelum exam. Jangan tunggu hari exam baru nak faham untuk soalan. Yang kedua, jangan jawab terlalu perfect. Jawapan yang nampak terlalu sempurna boleh jadi tidak realistik. Yang ketiga, jaga konsistensi jawapan. 560 soalan memang boleh uji sama ada karakter jawapan calon stabil ataupun tidak. Yang keempat, faham apa yang dinilai. Jangan tengok ayat soalan je. Cuba faham soalan tu nak nilai integriti ke, emosi ke, atau kepimpinan atau tekanan. Yang kelima, jangan panik dengan jumlah soalan. Bila dah biasa buat latihan, calon akan lebih tenang dan cepat faham maksud soalan. Untuk calon yang masih belum ada persediaan, kami disediakan rujukan penilaian psikologi pegawai takbir diplomatik M9 2026. Dalam rujukan ni ada apa? Boleh baca dekat sini. Rujukan ni bukan untuk suruh calon hafal jawapan ya, tapi untuk bantu calon faham cara soalan psikologi menilai karakter supaya calon boleh jawab dengan lebih matang, konsisten dan yakin. Calon PTDM 9 yang nak rujukan boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su. Buat presiden awal, jangan tunggu sampai masa exam baru sedar satu soalan cuma ada sekitar 22 saat je nak jawab.